Alright, Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Okey, dalam trading, setup dan strategi bukanlah nombor satu. Kalau setup dan strategi nombor satu, dah ramai orang pakai Ferrari. Alright, hari ini saya nak share dengan korang satu setup yang menggunakan open high low close, daily open high low close dan juga H1 zone. Alright, bagaimana korang boleh menggunakan scalping dekat daily open high low close dengan candle Jepun. Alright, tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan. Alright, cara menggunakan indikator Jepun apabila price masuk dalam zone. Okey, sebagai contoh dekat sini, mapping macam biasa. Dekat sini korang markingkan, yesterday punya candle yang merah ni, korang markingkan bucu terbucu, nampak? Kemudian korang pergi kepada 1 hour. So, dekat 1 hour ni, dalam zone ni lah yang korang nak kena buatkan zone. Okey, sini satu zone, korang markingkan. Sini ada satu zone, korang markingkan 1 hour. Di sini ada zone, korang markingkan. Kemudian korang turun lagi satu step down, M30. So dekat M30 ni korang boleh buatkan lagi satu zone. Dekat sini korang boleh markingkan, dekat sini nampak, sini satu zone. Dan juga di bawah sini satu zone. Okey, dekat sini korang kecilkan sedikit. Tugas korang adalah entry apabila price masuk dalam zone. Okay? So, kalau price datang dekat sini, dekat bawah dekat sini, sampai dekat bawah sini, dan apabila price berada di atas di sini ataupun di sini untuk mencari peluang sell, seandainya ada breakout sell. Okay? Cara sangat mudah, korang pergi kepada M5. So, nampak dekat M5 ni, yang pertama sekali ini adalah apabila price dah masuk dekat sini, dia break sahaja resistance dekat sini, korang boleh melakukan buy. Alright? So, nak paling mudah lagi, korang boleh combinekan dengan EMA. Korang onkan saja moving average 21. So, nampak dia sudah melepasi 21. Dekat situ korang boleh entry, dan nak lebih kuat lagi korang onkan indikator Jepun. Nampak dekat sini indikator Jepun. So, indikator Jepun dekat sini dia dah bagi signal buy dekat candle ni. Apa yang korang perlu lakukan adalah korang markingkan saja dekat candle ni, nampak? Dan dekat sinilah yang korang melakukan buy, dan korang tengok dekat sini dia dah pergi 300 pip. Sama juga macam pagi tadi, price dia dah masuk dalam zone dekat bawah dekat sini, dan korang tengok sekali lagi price sudah melepasi EMA 21 dekat sini, dan korang tengok candle Jepun pun dia dah bagi satu signal buy. Korang markingkan saja candle ni dekat sini, nampak? Dan korang tengok berapa dia fly. Dekat sini dia dah fly 300 pip. Alright. Next, dekat sini nak mencari peluang sell, seandainya ada breakout sell macam ni, nampak? Ada breakout sell, ada candle sell macam ni, dia bagi, korang markingkan sahaja. Price pun dah turun daripada moving average 21 ni, korang entry saja. So, kalau korang berminat nak dapatkan indikator Jepun ni, link ada dekat bio, korang klik sekarang.